Hai Dede. Hai. Semua sihat tak? Sihat? Tahu tak hari ni kita nak buat apa? Tak tahu. Hari ni kita nak buat eksperimen, iaitu tenggelam dan timbul. Yeay. Timbul itu objek yang ringan, iaitu terapung dalam air. Tenggelam itu objek yang berat. Sekarang cikgu akan terangkan bahan-bahan untuk tenggelam dan timbul. Yeay. Yang ni apa? Sudu. Ya, betul. Yang ni garpu plastik. Yang ni penutup botol. Yang ni span. Yang ni paku. Yang ni batu. Yang ni Besi. ya, betul. Habis sekali yang ni Daun. Jom kita tengok bahan-bahan apa yang tenggelam dan timbul. Yeay. Yang ni sudu kan? Jom kita tengok. Yang ni Tenggelam. ya, betul. Sekarang kelaskan yang ni tenggelam dalam timbul. Yang mana? Tenggelam. Ya, betul. Yang ni penutup botol. Timbul cikgu. Ya, betul. Sekarang ni Kat sana. ya, betul. Sekarang adik-adik buat sebelah sini. Ni untuk Safia. Ni untuk Safia. Kita buat sekarang. Kena adik nanti buat. dulu ke? Ya, betul. Ni apa? Timbul cikgu. Ya, betul. Ambil, lepas tu kelaskan. Okey, Safia. Tenggelam cikgu. Ya, betul. Ambil. Ya. Benda ni tenggelam. Ya, betul. Kat sini ke cikgu? Ya. Ni apa? Daun. Okey. Sekarang apa jadi? Timbul. Ya, betul. Lagi ada dua barang. Siapa nak buat? Saya. Nak. Okey, buat. Yang ini apa? Tenggelam. Okey. Tenggelam juga. Okey. Adik-adik seronok tak? Seronok. Ini sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Bye.